Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan anugerah nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan serta kesihatan tubuh badan untuk sama-sama hadir pada malam ni mengerjakan solat maghrib berjemaah, kemudian duduk sebentar sementara menunggu azan isyak bagi meneruskan bacaan kitab kita, iaitu kitab Fiqh Ibadat bab taharah dan salat yang disusun oleh Syekh Hasan bin Muhammad bin Ahmad hafizahullah. Kita dah masuk pada muka surat 19, bab wudu. Masuk bab wudu. Kataan al-wudu dalam bahasa Arab diambil daripada al-wada'ah, yang mana al-wada'ah bermaksud an-nadarah, iaitu cahaya, terang, memancar. Kerana wudu ini menghilangkan kegelapan dosa. Dia menyebabkan diri kita bercahaya dengan nur, dengan iman, sebab dosa telah hilang. Dan kalau kita perhati sudut alam realiti kita ni, anda kata orang tu tak pernah ambil wudu, tak solat lah maksudnya, mukanya tak ada cahaya walaupun putih. Tapi kalau orang tu jenis sembahyang, jenis soleh, tak, maka nampak ceria tu, nampak nur tu ada. Walaupun mungkin muka dia gelap macam saya ni, tapi ada nur tak? Ada sikit, alhamdulillah ada sikit, tak apa. Okey. Dan wuduk difardukan pada malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Sama masa difardukan solat 5 waktu pada malam Al-Isra' Nabi ke Sidratil Muntaha. Ketika itu juga difardukan kewajiban wudu. Kita baca pengertian wudu dari segi bahasa. Wudu adalah perbuatan membasuh sebahagian anggota. Itu maksud wudu pada sudut bahasa. Perbuatan membasuh sebahagian anggota, sama ada anggota tu anggota wuduk sungguh ataupun bukan. Contoh muka anggota wuduk, kita basuh muka tu dianggap sebagai wuduk sudut bahasa. Perut, perut bukan anggota wuduk, tapi kalau kita ambil air kita gonyah perut kita, dipanggil wuduk. Dia sedang berwuduk, padahal tengah usap perut, basuh perut. Boleh dipanggil wuduk kalau kita nak kepada makna bahasa Arab. Jadi makna bahasa Arab ni umum lah. Basuh, gosok sahaja mana-mana anggota, tak, maka layak dipanggil al-wudu. Dari segi syarak pula, wudu bermaksud perbuatan membasuh anggota tertentu dengan niat tertentu, mengikut cara tertentu. Itu pada sudut syarak ataupun pada sudut istilah ulama fiqh. Perbuatan membasuh anggota tertentu, muka, tangan, kepala, kaki. Jadi basuh perut bukan wuduk lah. Kemudian dengan niat tertentu. Maksudnya kalau kawan tu basuh 4 anggota tadi tapi tak ada niat, tak panggil wuduk. Tidak sah wuduk tu. Dengan cara tertentu, ikut tertib. Kalau dia tak buka, sekali start dengan kaki dulu, lepas tu dengan tangan, maka itu juga tidak dipanggil sebagai wuduk pada sudut syarak. Kemudian faedah sudut bahasa dah ni. Tahu, wujud, tak tahu pun tak ada masalah. Perbezaan antara al-wudu dan juga al-wadu pada sudut bahasa Arab, beza baris sikit.
Al-wudu, al-wadu. Dia ada perbezaan pada sudut makna. Al-wadu, nama bagi air yang digunakan untuk berwudu. Faham tak? Air kolah yang kita ambil untuk buat berwudu tu dipanggil al-wadu. Adapun al-wudu, perbuatan berwudu tu, perbuatan ambil air tu, buat basuh muka, tangan, perbuatan tu dipanggil al-wudu. Air tu dipanggil al-wadu. Itu faedah pada sudut bahasa. Dan tu keistimewaan bahasa Arab lah. Lagi sikit bagi, makna akan berubah. Kemudian kelebihan wudu. Ni kita baca sekali lalu insya-Allah. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbighu 'abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seorang hamba yang sempurnakan wuduknya. Maknanya rukun yang dibuat, sunat-sunat pun dipelihara, dijaga. Kecuali diampuni dosa-dosa yang telah dan belum ia lakukan. Dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Boleh? Semua dosa apa? Dosa kecil Dosa besar tetap berhajat kepada taubat. Kalau dosa dengan orang tetap berhajat kepada syarat lain, iaitu pulangkan semula hak tu. Tak boleh rembat barang orang berwudu. Esok curi barang orang berwudu. Mudah lah tu. Dah kena pulang barang tu. Syok Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, as-salatu khairu mawdu' wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Solat adalah ketetapan yang terbaik. Kalau orang tanya nak buat benda Ustaz ni, tak ada kerjaan nak buat, nak ngaji ke, nak buat apa? Sembahyang. Sebab sembahyang khairu mawdu', sebaik-baik perkara. Dan tidak akan menjaga wuduk kecuali orang yang beriman, orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi sifat yang sangat agung, iaitu beriman kepada Allah. Ada kata seseorang itu menjaga wuduk dengan sebaiknya. Hadis riwayat Ahmad. Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbal lah. Imam Ahmad bin Hanbal ni di samping seorang ulama fiqh, beliau ulama hadis. Handalan lah, bukan orang kaleng-kaleng lah dalam hadis pun. Kemudian man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarih. Insya-Allah untuk ceritakan kedua nanti lepas habis kitab yang pertama ni saya bagi-bagilah insya-Allah. Bagi sesiapa yang melakukan wuduk kemudian menyempurnakannya ni sama tadi. Rukun dibuat secara sempurna, sunat pun dijaga. Maka dosa kesalahannya akan keluar dari badannya hingga dari bawah kuku-kukunya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kelebihan wuduk ni besarlah. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampunkan dengan cara berwuduk. Kemudian fardu wuduk ada 6. 4 berdasarkan Al-Quran, iaitu membasuh muka, kedua belah tangan, mengusap sebahagian kepala dan membasuh kaki. Sedangkan 2 fardu yang lain berdasarkan hadis, iaitu niat dan tertib. Jadi hukum wuduk ada 6. 4 daripadanya berdasarkan ayat Quran di bawah tu. 2 lagi berdasarkan hadis. Kita baca ayat tu dulu. Semua ini datang dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Okey. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah tu. Basuhlah mukamu dan tanganmu. Muka satu. Tangan 2 sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu 3. Dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Mata kaki tau. Buku lali tu lah. Jadi 4 tu daripada ayat suci Al-Quranul Karim. 2 lagi daripada hadis. Iaitu niat. Niat daripada sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu berhajat kepada niat untuk
ambil kira untuk dikatakan sah. Antaranya wuduk lah. Yang kedua tertib. Tertib Nabi bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakanlah olehmu dengan perkara yang Allah Ta'ala mulakan dengan dia. Ini Allah Ta'ala sebut apa? Nabi sebut, ibda'u bima bada'allahu bih. Maksudnya mulakan olehmu dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dulu. Jadi apa yang Allah Ta'ala mulakan dulu, maka kita start dengan dia dulu. Atau tutup dengan yang terakhir yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tengok ayat Quran tu, mula dengan apa? Muka. Lepas tu tangan. Kepala, lepas tu tutup dengan kaki. Dan Allah Ta'ala start dengan yang tu, habis yang tu kita berikut. Sebagaimana Nabi sabdakan tadi. Kemudian alasan kedua ataupun dalil kedua. Kenapa wajib tertib? Tak boleh basuh ikut dan. Tak. Sebab orang Arab ni, bila dia cerita satu perkara, dia akan habis dulu cerita tu. Lepas tu baru dia masuk tajuk lain. Melainkan kadang-kala dia cerita tentang bola, lepas tu tiba-tiba masuk cerita tentang makanan, lepas tu akhir sekali tutup dengan bola semula. Kadang-kadang dia buat begitu. Tapi untuk apa? Untuk bagi satu faedah. Faedahnya apa? Faedahnya tertib. Tengok itu contohlah kalau tengok dalam ayat ni, tengok. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah. Allah Ta'ala suruh basuh. Muka basuh. Tangan basuh. Dan sapulah. Sapu. Kemudian akhir sekali, dan basuh kakimu. Sepatutnya basuh tu dulu juga. Dibincang basuh dulu. Sepatutnya susunannya ialah basuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian basuh kaki. Sebab semua tu basuh. Last sekali baru tutup dengan apa? Dengan sapu kepala. Betul? Basuh, lepas tu sapu. Sepatutnya begitu. Tapi dalam ayat ni lari. Tak. Tiba-tiba kat tengah tu suruh sapu, akhir tutup balik dengan basuh. Tujuannya apa tu? Tujuannya adalah nak bagi manfaat ataupun nak bagi faedah wajib tertib. Boleh? Jadi asal Arab bila dia bercerita, dia hurai sesuatu, dia akan cerita benda yang berkait dulu. Sama-sama jenis. Lepas tu tutup dengan perkara lain lah. Ada kata dia langgar kaedah tu, maka ada perkara yang dia nak bagi manfaat kepada kita. Ataupun ada benda yang dia nak sampaikan kepada kita. Dalam situasi ni, dalam ayat ni ialah kewajipan tertib. Boleh? Tu. Nah. Kemudian rukun-rukun wuduk. Yang pertama, berniat. Ni tahun belakang dah ni, kita belajar dah. Ni ulang kaji supaya tak lupa lah. Contoh-contoh niat. Niat ni nanti akan dibahas dalam lebih panjang bawah tu. Contoh-contoh niat dulu. Sahaja aku mengangkat hadas. Maksud kita ambil air. Apa tu? Air kena kat muka. Kita niat dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas. Ataupun boleh tambah kecil dekat belakang. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ini sama ada sebut mutlak begitu, sahaja aku mengangkat hadas. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil. Dua-dua boleh. Kemudian sahaja aku berwuduk. Itu yang biasa kita buat kan. Aku berwuduk kepada Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk kepada Allah Ta'ala. Atau sahaja aku bersuci untuk solat. Boleh tak? Kita ambil air, ke muka, dalam hati, sahaja aku bersuci untuk solat. Solat tu kita boleh tukarlah dengan benda lain. Apa lagi yang berhajat pada wuduk? Tawaf. Jadi masa berwuduk, sahaja aku berwuduk untuk tawaf. Sah juga. Sahaja aku bersuci untuk tawaf. Sentuh Quran. Berhajat kepada wuduk. Sahaja aku bersuci untuk sentuh Quran. Dan pernah sebelum ni saya sebut, kalau tak, seingat saya lah, kita tak boleh berniat sahaja aku bersuci untuk, dalam kurungan tu, perkara-perkara yang boleh kita buat tanpa berhajat pada wuduk. Contoh, baca Quran. Kena ada wuduk tak? Baca. Bukan sentuh, baca. Tak ada wuduk, tak ada masalah kan? Jadi sekarang ni kita berhadas, tiba-tiba kita berwuduk, kita niat sahaja aku berwuduk untuk baca Quran. Itu tidak sah. Sebab apa? Sebab awak tak berwuduk pun dah boleh baca. Jadi apa faedah wuduk tu? Apa faedah niat tu? Sahaja aku berwuduk untuk tidur. Nak tidur, tak payah wuduk.
Maknanya tak ada wuduk pun boleh tidur ke tak boleh tidur? Boleh kan? Jadi niat sahaja aku berwuduk untuk tidur, sahaja aku bersuci. Sahaja aku bersuci untuk tidur, itu tidak memadai. Sahaja aku bersuci untuk tidur, tidak memadai. Jadi belakang tu mesti perkara-perkara yang memang betul-betul berhajat kepada wuduk. Seperti sentuh Quran. Sentuh Quran, ya. Tawaf. Solat. Sujud syukur. Khutbah. Jadi sahaja aku bersuci untuk khutbah Jumaat. Itu insya-Allah sah wuduk tersebut. Kemudian 7 perkara penting berkaitan niat. Ni dalam kitab lama tak ada ni. Ni faedah. 7 perkara penting berkaitan dengan niat. 7 perkara penting berkaitan dengan niat. Panjang tak apa kita baca. Yang pertama definisi. Maksud niat. Maksudnya lah berkehendak kepada sesuatu beserta dengan perbuatan melakukannya. Adapun azam, ia berkehendak kepada sesuatu namun tidak disertai dengan perbuatan. Jadi niat-niat ni kehendak dalam hati, keinginan dalam hati. Masa kita nak buat tu, kita buat sungguh. Maknanya kehendak tu berbetulan dengan perbuatan. Faham tak? Kita ambil air, dalam hati sahaja aku berwuduk. Dalam masa sama, air kena kat muka. Sembahyang kan? Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang. Dalam masa sama, perbuatan tu dia buat. Itu dipanggil sebagai niat. Adapun kalau ada azam dulu, ada keinginan dulu, bendanya lambat lagi buat, itu dipanggil azam dalam bahasa fiqh. Contoh lepas mayang syak. Nak ngopi di mana hari ni? Ada planning kita nak ngetel ke, nak ngopi ke, ikutlah. Itu dipanggil azam. Sebab apa? Niat tu ada sekarang, keinginan tu ada sekarang, tapi benda tu kita buat kemudian. Okey. Yang kedua, hukum niat. Apa hukum niat? Wajib. Hukum niat ni wajib. Kebanyakan ibadat perlu kepada niat. Kalau tak niat, maka ibadat itu tidak sah. Puasa, zakat, haji, iktikaf, korban, nazar. Ada. Di samping perlu berlafaz lah kalau nazar tu. Hukum niat wajib. Kecuali memandikan jenazah. Kerana hukum niat memandikan jenazah adalah sunat. Jadi umumnya hukum niat wajib. Kecuali memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya sudah. Jangan tukar. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Lepas tu yang sunatnya apa? Niat memandikan jenazah. Memandikan jenazah wajib. Lepas ni pakai tak mandi jenazah jeng. Mandi jenazah tu wajib. Cuma niat nak memandikan itu sunat. Sebab tu kalau budak kecil, walaupun belum memayis, anak kita umur 2-3 tahun main mandi, akut kita nak mati. Contoh kata molek air sah. Kalau orang kafir tolong mandi tu imam boleh, tak ada masalah. Dah. Tidak ada masalah sah pemandian tu. Sebab apa? Sebab tidak berhajat kepada niat. Cuma sunat lah. Jadi mandi itu wajib, memandikan jenazah itu wajib, sunat untuk memandi, niat untuk memandikan jenazah itu sunat. Itu terkecuali lah. Tapi umumnya hukum niat adalah wajib. Kemudian tempat niat. Hati tempat niat dalam hati. Namun disunatkan lafaz niat menggunakan mulut, menggunakan lidah, supaya dapat membantu hati menghadirkan niat. Jadi hukum niatnya, tempat niatnya di hati. Namun sunat melafazkan. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Sebut guna lidah. Nawaitu fardhu wudu lillahi ta'ala. Atau sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas tu barulah niat dalam hati. Apa tujuan sebut guna lidah dulu? Supaya tidak was-was, satu. Yang kedua, supaya membantu hati berniat tu lah. Membantu hati untuk menghadirkan niat. Sebab hati kita ni banyak nak mikir, banyak masalah. Kadang-kadang tengah beruduk nak basuh muka, hati ke benda lain. Mikir ke bini, mikir ke anak, mikir ke tu, mikir ke ni.
Jadi sebab demikian sunat kita lafazkan dulu, mengalih perhatian kita kepada ibadatnya. Lepas tu kita pun niat dalam hati. Boleh? Dan bukan bid'ah lah. Bukan bid'ah yang disunatkan. Nah, dikiaskan dengan haji. Dalam haji Nabi melafazkan benda lidah. Kan? Kita bincang sebelum ni. Maka ulama kiaskan. Jika di sana Nabi lafaz, maka di sini dalam bab wuduk juga sunat lafazkan sebelum niat dalam hati. Begitu juga dalam bab salat dan sebagainya. Kemudian masa bila nak niat ketika awal ibadat. Ketika awal ibadat. Masa mula-mula air kena kat muka, waktu itulah kita niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bersuci untuk salat kerana Allah Ta'ala. Wah kata. Kecuali puasa, zakat dan korban. Tiga ni dimaaf. Kita niat lebih awal. Malah untuk puasa tu kalau kita niat tepat-tepat waktu subuh masuk, tak sah pula puasa tu. Jadi puasa kita niat bila? Sekarang niat kan? Sahaja aku puasa esok hari Ramadan kerana Allah Ta'ala. Habis start puasanya bila? Subuh lambat lagi. Ada 12 jam lagi, 10 jam lagi. Tak, cuma kalau berdasarkan penerangan saya tadi, ni kita panggil azam ke niat? Azam. Kan? Tapi azam tu dia ganti tempat niat. Sehingga kalau kita niat sungguh-sungguh tepat-tepat sebelum subuh, dia menyebabkan puasa itu tidak sah. Itu untuk puasa. Zakat. Zakat ni ada situasi boleh niat awal. Ada situasi niat waktu bagi. Contoh ni duit 7 riyal. Jadi masa serah pada amil, waktu itulah kita niat ini zakat fitrahku. Jadi itu niat sungguh lah. Sebab berbetulan dengan awal perbuatan. Tapi boleh tak kita niat lebih awal? Boleh. Dengan cara kita asingkan dulu duit tu. Jadi beg dompet kita tu, dah, dia ada banyak, apa orang panggil, poket. Ada RM1, ada RM50, ada RM100. Tapi hak tebal sikit RM1, hak lain tu kosong. Ala kulli hal, tak, masa kalau kita nak niat awal, mudah je. Kita ambil RM7, kita asingkan satu tempat. Dalam beg dompet tu juga, tak ada masalah. Lepas tu kita niat, duit yang aku asingkan tadi ialah untuk zakat esok. Duit yang aku asingkan tadi ialah untuk zakat fitrah esok. Jadi esok kita pergi pada amil, kita bayar saja, tak niat dah, tak ada masalah. Jadi selepas diasingkan daripada satu tempat. Contoh duit kita dalam almari, bahagian atas, kita ambil 7 riyal, tak bawah, tak dalam sampul surat. Tak, kita pun niat dalam hati, ini ialah zakat fitrah aku bayar esok. Jadi esok bila bayar tu tak perlu niat kali kedua. Boleh? Okey. Nah, seterusnya kaifiat. Berbeza mengikut ibadat. Ni caralah, kaifiat ni cara. Sebab kalau puasa, sahaja puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kalau sembahyang, sahaja aku sembahyang zuhur, fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Kalau wuduk, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi lain lah. Cara tu, bunyi itu lain. Termasuk kaifiat. Kemudian syarat sah niat ada 6 perkara. Ini syarat sah niat. Kalau tak cukup 6 syarat ni, tidak sah niat tu. Bila tidak sah niat, maka ibadat syarat tak sah lah. Sebab nak sah ibadat, bahajak boleh niat problem dah, masalah dah. Kalau ke mana nak sah ibadat tu, confirm tak sah. Yang pertama, Islam, maka tidak sah niat daripada orang kafir kecuali. Orang kafir niat tidak sah. Niat sembahyang ke, biar khusyuk pun sembahyang. Niat problem dah. Nak sah masuk Islam dulu. Okey, kecuali, ada pengecualian dia. Pertama, wanita kafir yang mandi wajib kerana suci daripada haid supaya dirinya halal disetubuhi oleh suaminya. Asal hukum kita boleh berkahwin dengan orang kafir dengan syarat dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dari syarat-syarat lain lah. Jadi andai kata Zaid ni berkahwin sungguh dengan siapa nama? Maria. Boleh Maria? Boleh tak? Tu bukan ada kena-kena dengan saya tu ada keluar gitu je. Jangan. Okey. Jadi kawan ni kahwin dengan Maria. Jadi Maria ni kafir. Maria kafir.
Boleh bersama, boleh apa. Cumanya seorang Muslim ni, Zaid ni, dia terikat dengan hukum syarak. Dia tak boleh setubuh melainkan selepas isterinya suci daripada haid. Suci daripada haid pun boleh tak terus pergi gagal ataupun gerah, selalu tak boleh. Kena mandi dulu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kena mandi, tak boleh sekadar basuh bahagian tu, tak boleh kena mandi. Jadi nak tak nak, Maria ni kena mandi ya. Maka dia mandilah wajib. Waktu tu dia kena niat. Tak, sahaja ke mandi wajib. Kita sebut niat tu sah. Lid darurah, kerana darurat semata-mata. Bukan nak memuliakan Maria ni, nak memuliakan untuk lelaki dia sebagai seorang Muslim. Boleh? Dan niat tu ataupun mandi tu dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya menghalalkan disetubuhi. Dengan makna kalau Maria tu perlu Islam lepas ni, tak, dia kena mandi wajib semula. Boleh? Okey, satu. Ni jangan-jangan berlaku lah ni. Okay, yang kedua, hamba wanita yang kafir yang mandi wajib supaya halal disetubuhi oleh tuannya. Ni yang kedua. Tapi tak ada dah ni hamba je. Boleh? Jadi hamba perempuan yang kafir tengah haid, tak boleh setubuh, suci daripada haid. Boleh tak setubuh? Mana tuan nak menyetubuhi dia, tak boleh juga selagi mana belum mandi. Jadi bila suci daripada haid dia mandi, dan dia berniat ketika tu, kita sebut niat tu sah walaupun dia kafir, dan lepas tu dia halal untuk disetubuhi oleh tuan dia, sekalipun dia tidak muslimah. Satu. Yang kedua, syarat sah niat yang kedua, tamyiz. Tamyiz ni maknanya berakal. Jangan kurungan lah. Saya terjemah kitab ni, dia tulis at-tamyizu wal al-aqlu, kita pun terjemah benda sama. Tapi yang lebih tepat lepas tu, saya sebut maksud mumayyiz. Ialah individu yang mampu makan dan istinja sendiri tanpa dibantu. Itu maksud mumayyiz. Seorang budak tu dah sampai satu umur yang menyebabkan dia boleh buat perkara asas dia sendiri. Macam adik kita seorang ni, mumayyiz lah ni. Boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri, tak perlu ayah suap dah, tak perlu ayah pergi basuh berak dia. Itu mumayyiz tu. Walaupun belum balik. Jadi bila dah mumayyiz, sahlah wuduknya, sahlah niatnya. Bila sah niat, sahlah wuduk. Maka tidak sah niat daripada kanak-kanak yang belum mumayyiz, tahun, 2 tahun. Dan orang gila, kecuali pada 2 masalah. 2 masalah ni sah. Budak kecil ataupun orang gila berniat, walaupun dia bukan mumayyiz. Yang pertama, wuduk kanak-kanak untuk tawaf. Kita bawa anak kita, nak ngecek umur setahun, pergi ke Mekah. Ala-ala sampai ni, kita buat umrah untuk dia lah. Ambil berkat. Umrah tu dia tidak menggugurkan kefarduan. Maksudnya nanti dia balik, dia kena buat pula kali kedua. Tapi nak ambil berkat ibadat umrah tu, keliling Kaabah, sa'i apa semua, boleh. Cuma bila nak tawaf, syaratnya kena wuduk. Betul tak? Okay. Dalam situasi ini wali ni bukan wali yang boleh terbang tu. Ayah dia lah. Ayah dia. Wali akan niatkan untuknya kerana tawaf merupakan salah satu rukun dalam nusuk. Nusuk ni ibadat haji lah. Nusuk ni asal maksudnya ibadat. Atas sembahyang tu nusuk. Wa nusuki wa mahyaya, dan ibadatku dan kehidupanku, kematianku kerana Allah Ta'ala kan. Tapi bila sebut nusuk ini orang lebih faham kepada, dia akan lebih apa? Difahami maksud haji ataupun umrah. Boleh? Nah. Okey, ada yang boleh haji tahun ni? Keluar dah tu, dia punya tawaran. Ada? Tak ada? Yang boleh haji. Bayaran sama macam tahun lepas. Dia tak ada naik apalah. Jadi dalam situasi ini, wali akan niatkan untuknya kerana tawaf merupakan salah satu rukun dalam nusuk, dalam ibadat umrah. Dan tidak sah tawaf menaikkan dengan wuduk. Sedangkan niat pula adalah rukun bagi wuduk. Jadi kita nak tawafkan budak tu, boleh. Tapi kena ada wuduk lah.
Jadi siapa yang wudukkan untuk dia? Kita. Siapa yang niatkan untuk dia? Kita juga. Kalau atas tadi, wanita kafir tadi, tak sama dia hamba ataupun isteri kita, yang tu dia niat sendirilah. Sebab dia bersedar. Ini hak kecek ni, mana mahu dia niatnya, kita niatkan untuk dia. Sebab dia belum memayis. Dia belum memayis. Tapi sah tak wuduk tu? Kita sebut niat tu sah, wuduk sah, maka ibadat umrah selepas tu pun insya-Allah sah. Nah. Kita akad dia lah maksudnya. Tawaf tu kita letak di atas bahu kita, sa'i pun kita tolong bawa lah, bukan suruh dia bergerak sendiri. Umur setahun nak gerak lah ke mana. Kena pijak orang. Okay, mandi isteri gila. Na'udzubillah lah. Ustaz orang gila pun berkahwin. Dia nak kahwin, nak ke mana? Isteri gila tu lelaki pun sama-sama gila. Faham tak? Mandi isteri gila apabila suci daripada haid untuk dihalalkan persetubuhan bersama suami. Dalam situasi ini niatnya diganti oleh suami. Kahwin mula-mula dulu molek. Tapi duduk dengan lelaki kat 2-3 tahun gila tu perempuan tu. Tu lelaki berangai iblis, tak tahu lah, Wallahu'alam. Ala kulli hal, lelaki ni jimuknya nak sangatlah. Orang lain dia tak nak tanggung, tak nak bagi nafkah apa semua. Jadi kalau dia ada iman lagi lah, nak bersetubuh dengan pasangan isteri dia yang gila tu, mesti isteri dia tu dimandikan dulu. Siapa nak niat? Awak lah yang lelaki niat. Dia kan gila nak niat dulunya. Faham tak? Kita yang tolong niatkan untuk dia. Kemudian lepas mandi oleh ada tu, bismillah lah. Boleh. Yang ketiga, syarat nombor 3. Tahu kaifiat mengerjakan ibadat yang diniatkan. Kena tahu dulu. Ibadat yang kita nak kerjakan tu apa. Ni sembahyang pun tak tahu. Start dengan takbir ke, start dengan salam ke, berapa rukun, nak rukuk ke, tak tahu benda. Tiba-tiba niat sahaja ke sembahyang, tak sah. Boleh? Jadi kena tahu dulu secara ringkas rukunnya apa. Syarat-syarat sahnya apa, barulah niat tu dikira, dianggap sebagai sah di sisi syarak. Kemudian yang keempat, tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat seperti murtad ketika sedang berwuduk atau berpaling dari wuduk. Itu yang keempat, syarat sah wuduk. Kita tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Contohnya lah murtad, na'udzubillah. Dia niat untuk berwuduk. Tak. Kemudian dia berwuduk, masa basuh tangan, dia murtad, na'udzubillah. Dia hina agama ke, dia hina Allah dan Rasul ke, maka terbatallah niat. Boleh? Niat terbatal. Wuduk batal tak? Niat batal, wuduk batal tak? Wuduk tak batal. Dengan erti kata yang lain, anda kata dia perlu Islam pula lepas tu, dan dia belum kentut, belum pegang kemaluan, belum kencing berak, maka dia perlu berniat sekali lagi dan terus sambung. Tangan, kepala, kaki. Tak perlu ulang balik muka. Boleh? Begitu juga kalau dia berwuduk siap dah. Lepas tu murtad, na'udzubillah. Lepas tu masuk Islam balik. Hak tadi tak batal lagi, wuduk tadi. Dia boleh sembahyang, tak ada masalah. Sebab wuduk tidak dibatalkan dengan murtad. Lepas tu apa yang batal? Niat dia batal. Boleh? Okey. Ataupun au a'radha anhu, dia berpaling daripada wuduk. Itu juga perkara yang menafikan niat. Contoh dia berwuduk tak. Lepas tu dia pun malah aku berwuduk. Faham tak? Makan nasi main bola. Tak. Jadi dia berpaling daripada wuduk. Tadi dia berniat, lepas tu dia berpaling daripada wuduk, maka ianya membatalkan niat. Membatalkan niat. Boleh? Yang seterusnya, yang kelima, tidak berhajat untuk memutuskan niat seperti seseorang yang sedang solat berniat untuk berhenti solat jika datang si fulan. Tidak berhajat. Tidak berada muta'alliqi qat'iha bi syai'. Dia tidak mudah bahasa kita.
Diterjemah tidak berhajat. Tidak berhajat untuk memutuskan niat. Seperti seorang yang sedang solat berniat untuk berhenti solat jika datang si fulan. Tidak menggantungkan niat lah bahasa gitu. Tidak menggantungkan memutuskan niat. Bila berlaku sesuatu, ka'anna wa fi shalah annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Contohnya seperti seorang yang sedang solat berniat untuk berhenti solat jika datang si fulan. Kita sembahyang, contoh bagi sembahyang lah, tengah sembahyang. Lepas tu tengah sembahyang tu kita niat dalam hati. Niat sungguh lah, dia bukan was-was, tak, niat sungguh. Ada kata Zaid mari, aku nak berhenti sembahyang. Maka niat begitu dia membatalkan niat awal tadi. Dia membatalkan niat sahaja ku solat fardu zuhur. Yang akhir sekali menyebabkan niat tu tidak sah dan sembahyang pun tidak sah. Boleh kita berwuduk. Masa tengah berwuduk, basuh tangan dalam hati kita, kalau ayah aku balik, aku nak berhenti berwuduk. Atau kita gantung dengan sesuatu. Anda berlaku sekian, aku nak berhenti sembahyang. Anda berlaku sekian, aku nak berhenti wuduk. Anda berlaku sekian, aku nak berhenti ni. Jadi ketika itu, semata-mata ada sahaja niat nak berhentikan ibadat tu, niat telah terbatal, ada spot ibadat tu pun tak sempurna lah. Kalau sembahyang batal, wuduk batal. Jadi tak boleh gantung. Dalam gambaran ini, niat dan solat tidak sah sekalipun dia tidak memutuskan solat. Jadi dia terus sembahyang ni. Dia terus sembahyang. Lepas dia taklid niat tu, gantung niat tu, dia terus sembahyang. Tapi tetap batal. Faham tak? Sama dengan wuduk pun. Jadi, kesimpulannya kalau nak sembahyang sungguh. Kalau nak berhenti sungguh. Tak boleh. Kalau Zaid datang, aku nak berhenti solat. Kalau Muhammad datang, aku nak berhenti berwuduk. Itu tak boleh. Gantung-gantung itu tidak dibenarkan sebab dia mengganggu gugat ke jazaman niat. Jazam ni mesti 100%. Nak buat. Tiba-tiba awak nak main lagu ni. Kalau Zaid datang, kalau aku nak berhenti. Tak boleh. Dia mengganggu kejazaman niat. Jadi niat tu tidak sah. Yang keenam, yakin berhadas. Nak sah niat, mesti yakin berhadas. Justru tidak sah niat jika seseorang itu syak. Adakah dia berhadas atau bersuci? Kemudian nyatalah baginya dia benar-benar berhadas. Okay, sekarang ni, kita baru keluar daripada tandas. Lepas tu kita masuk masjid. Dengar ceramah. Boleh sejam dengar ceramah. Lepas habis ceramah tu, nak sembahyang. Waktu tu mari syak. Aku tadi masa keluar tandas tadi, aku berwuduk ke tak? Masa keluar tandas tadi, aku berwuduk ataupun belum? Faham tak? Kemudian, dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia pergi ke tempat wuduk, dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu, baru teringat, Alhamdulillah, mujur. Mujur apa? Mujur? Bukan mujur lah. Dia gini, nak bagi contoh lagi jelas gini. Lepas keluar tandas, dia masuk dengar ceramah. Lepas dengar ceramah, boleh gambaran nak buat. Ada syak. Ulang balik contoh tadi. Lepas dengar ceramah tu dia syak. Aku dah ada wuduk ataupun belum. Jadi dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk sebagai langkah jaga-jaga. Lepas tu dia sembahyang. Lepas tu dia sembahyang. Lepas dia bagi salam baru dia teringat. Sungguh. Masa aku keluar tandas tadi memang aku tak berwuduk. Maknanya memang aku tak ada wuduk langsung lah. Jadi wuduk yang aku buat tadi tu, sebagai langkah berjaga-jaga tu, tak, ianya mengangkat hadas aku. Itu anggapan dia. Tak? Kita sebut anggapan tu salah. Wuduk kamu tidak sah. Wuduk kamu tidak sah. Boleh jadi tahaqqukul muqtadi ni yakin berhadas. Kalau kita syak, aku ni dah ambil wuduk ke belum? Lepas keluar tandas. Jangan berwuduk lagi. Batal dulu secara yakin. Megang kemaluan, ketuk, biar depan orang lah. Cari tempat-tempat yang sesuai. Boleh? Dia berbeza dengan satu situasi lagi. Satu situasi lagi ni. Kita ambil wuduk, kita pun semayang. Tak, maghrib. Dengar ceramah.
Lepas habis dengar ceramah kan, dia mari syak. Masa dengar ceramah tadi aku ketuk ke tak? Sama-sama sebelum ni akak punggung. Orang tak sedar akak punggung berat ketuk. Tak bunyi orang tak cang. Bau pun tak ada. Tapi kali ni aku akak punggung super skala ke lagu mana? Lepas tu dia pun malah akan berwuduk semayang terus kan. Tak. Okay. Lepas semayang tu dia teringat wuduk dia belum batal. Itu macam mana? Tak ada masalah kan? Okay. Anda kata dia syak wuduknya masih ada atau belum? Lepas tu dia ambil wuduk sekali lagi. Dia ambil wuduk sekali lagi. Lepas semayang ternyata wuduknya memang belum batal pun tadi. Mula-mula pun belum batal lagi. Apa status wuduk dia yang kedua? Itu sah, tak ada masalah apa. Semula. Yang tak boleh je ialah kalau kita yakin hadas, yakin ketuk, lepas tu kita syak berwuduk ke belum? Itu tak boleh kita berwuduk melainkan dengan yakin sungguh hadas. Kena pegang kemaluan ketuk, lepas berwuduk. Berbeza kalau kita yakin dah berwuduk. Kita berwuduk, kita semayang. Lepas tu kita syak, aku ni masih ada wuduk ke ketuk dah? Kita pun nak berjaga-jaga, kita wuduk lain. Wuduk kali kedua. Lepas semayang, baru teringat wuduk kali pertama tak batal lagi. Jadi kita sebut semayang sah. Sebab wuduk kali pertama pun tak batal lagi. Faham tak? Tak berhajat wuduk kedua pun kalau kamu buat pun, dia tak jadi apa. Yang wuduk yang pertama tak batal lagi. Itu. Okey, itu yang ke-6. Habis itu, kemudian tujuan niat sikit kira. Apakah tujuan niat? Jadi kita sebut tadi ada 6 perkara yang kita nak bincang tentang, ataupun 7 perkara yang kita nak bincang tentang niat. Pertama ta'arif dia, yang kedua hukum niat, ketiga tempat niat, yang keempat masa niat, yang kelima cara berniat, kaifiat, kelima apa? Syarat sah niat ada 6. Ni yang ketujuh. Yang keenam. Perkara keenam tentang niat ialah tujuan niat. Apa tujuan niat? Membezakan antara ibadat dan adat seperti mandi Jumaat yang merupakan ibadat dan mandi untuk sejukkan badan yang merupakan adat. Pembeza antara keduanya adalah niat. Pagi Jumaat, sunat mandi Jumaat. Zaid mandi, Mamat pun mandi. Zaid dapat pahala. Sebab apa? Masa mandi tu Zaid niat sahaja ke mandi sunat Jumaat. Seorang lagi tak dapat pahala. Sebab dia mandi semata nak sejukkan badan atau membersihkan badan. Dia tak dapatlah pahala sunat mandi Jumaat. Sedangkan cara sama. Tak dua-dua meratakan air pada seluruh badan. Contoh lain, apa? I'tikaf dengan tidak i'tikaf. Ada orang masuk masjid niat i'tikaf. Seorang lagi masuk semata-mata nak rehat. Ambil udara masjid. Ambil ekor masjid. Di luar panas. Jadi seorangnya walaupun dia tidur, yang niat i'tikaf tadi dia dapat pahala i'tikaf. Seorang lagi tak dapat pahala i'tikaf. Jadi nak membezakan antara adat dengan ibadat. Yang kedua tujuannya ialah membezakan tingkatan ibadat. Seperti mandi junub yang wajib dan mandi Jumaat yang sunat. Mandi wajib. Sebab bersetubuh, sebab keluar air mani. Mandi wajib hukumnya wajib. Mandi junub hukumnya wajib. Mandi sunat, Jumaat. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat masuk Mekah, Madinah, sunat. Tapi caranya sama. Kena ratakan air pada seluruh badan. Jadi apa yang membezakan? Niat. Boleh? Niat tu. Begitu juga sembahyang. Sembahyang subuh dengan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tak buat qunut lah pada subuh tu. Ada beza tak? Tak ada beza sikit apa? Yang membezakan ialah niat. Tadi kita niat sahaja ke sembahyang sunat subuh. Yang kedua ni sahaja ke sembahyang fardu subuh. Jadi terbeza dengan niat. Maksudnya kalau kita sembahyang sunat tu 2 rakaat, 2 rakaat. 10 rakaat lah sunat Ustaz sembahyang. Adakah dianggap sebagai dia telah mendirikan subuh? Belum. Sebab belum berniat sembahyang subuh. Walaupun rupanya sama. Walaupun khusyuk 8 rakaat, 10 rakaat sebelum subuh. Boleh? Jadi tu apa nama? Tujuan kedua bagi niat. Yang terakhir ialah waktu niat. Bila nak niat? Bila nak niat?
Hujan dah ada waktu niat ni. Ini habis dah ni. Jadi berapa? Ada 7 tak? 7 ke 6? 7. Definisi hukum, tempat, masa, kafiat, syarat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya dah 7 dah. Salah kira ni. Jadi tujuan niat tu habis yang ke-7. Okey, yang terakhir ialah ni poin baru dah ni. Waktu niat. Waktu niat dalam wuduk lah bila kita nak berniat. Waktunya ialah inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi li'anna al-ibrata bil furud. Ketika mula-mula membasuh muka. Boleh? Bila air tu kena kat muka sahaja, tak kisahlah kita start bahagian atas ni ke, bahagian tepi ni ke, bahagian hidung ke. Yang penting bahagian muka. Air kena dalam hati sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi janganlah sampai was-was. Ada di Sungai Lempung tu. Seorang tu saya nampak ada was-was. Wuduk lama sangat. Mungkin niat problem ataupun basuh tu rasa tak kena sama. Itu tidak wajar lah. Tidak wajar kita layan. Kalau dilayan memang letih ke kita. Tapi tak sempat nak tegur dalam kuliah. InsyaAllah. Bila-bila kita tegur. Wallahu a'lam. Jadi awal ibadat bukanlah mesti 100% awal. Kena bukanlah sampai ke peringkat tu. Sangkaan kuat kita niat daripada awal tu, beres lah. Boleh? Ambil air dalam hati waktu letak tu sahaja keburu tu. Beres lah. Adakah sahaja tu betul-betul air? Duk main lagu tu jam lah. Boleh? Jangan faham begitu sebab takut ada dapat penyakit was-was, susah kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu ketiga bulan ke-11 insyaAllah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.